Hey guys, we are partner come back to my channel. Hello! Hey guys, walk with a partner. Come back to my channel. Yeah, let's go! Dia Iskandar jejaka tampan bergaya, bukan biasa-biasa, kaulah segalanya. Seorang yang hebat, takkan mudah mengalah. Walau apa dugaan, dia tempuhi dengan rela. Nama kau Iskandar, kau sungguh menawan. Okay guys, so hari ni hari Jumaat dah, 13 bulan. Hari ni juga last day aku kerja sebelum nak sambut puasa. Cepat masa berlalu barulah hari tu ni bulan 1 tu kan. Memang cepat semua yang masa berlalu. Aku baru je masuk kerja hari tu, tak tahu lah dah last day dah hari ni. Ya Allah. So sebabkan hari Jumaat ni aku nak ucapkan salam Jumaat lah untuk semua muslimin dan muslimat kepada orang Islam. Okey. Yang jantan-jantan tu jangan lupa lah sembahyang Jumaat lah. Nice. Ni aku record ni dalam pukul 12 lah. Lah ni pun dah ke 12 lah. Ke 12 lebih dah kaki 1 lah. So yang jantan-jantan tu mandi kan. Dak, tunggu apa? Pi lah mandi. Pi mandi. Pi. Lambat kata aku. Tibar. Okey. Terbabaikan. Okey. Merepek kan lah. So aku nak apa tengok lah ni untuk buat kali yang terakhir lah. Apa tengok ni. Apa tengok dah kan. So aku akan masuk kerja lepas raya ni pula lah. Lepas raya Aidilfitri ni pula aku akan masuk balik, tapi tak tahu berapa bulan lagi. Nanti aku akan beritahu. Okay. Aku akan beritahu. Jangan risau tau. Don't worry. So hampa tunggu konten Ramadan raya aku tau. Konten first tarawih Ramadan 2026. Dalam mood raya kan, macam syoknya kita lagi-lagi kan. Dia bulan puasa ni, dia berdekatan bulan puasa tahun ni berdekatan dengan Hari Raya Cina. Raya Cina. So aku nak beritahu ni lah untuk konten aku kali ni, untuk hari ni. Aku nak beritahu yang aku ni last day lah kerja sebelum nak menyambut kedatangan bulan Ramadan yang mulia ni. Okay. So aku tak nak cakap banyak. Aku nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan untuk tahun 2026. Okay. Semoga tahun ni akan lebih baik dari tahun sudah. Kita semua buat yang terbaik lah untuk bulan puasa tahun ni. Macam apa ni, ibadah apa kena buat lebih. Okay. So hampa mesti ada kan nazam baru untuk tahun ni, ataupun untuk bulan puasa tahun ni. Hampa ada ke, hampa boleh lah share dengan aku. Hampa boleh tulis dekat ruang komen. Nanti aku tengok. Kalau aku rajin aku notice. Okay. So memang pendek je kita nak buat apa ni. Aku pun nak bersiap nak sembahyang Jumaat pula. So sampai sini saja video kita pada hari ni. Jangan lupa like, komen dan share. Okay? Kepada hampa yang belum subscribe YouTube channel aku, hampa jangan lupa untuk menekan butang subscribe supaya hampa tak terlepas video-video terbaru best anda. Okay? So satu lagi yang hampa tengok video ni, hampa tengok dari mula sampai habis tau.
Kalau ada iklan ke, tak ada iklan ke apa, hampa jangan skip. Hampa tengok dari mula sampai habis. Semoga hampa dimurahkan rezeki selalu oleh Allah SWT, dipanjangkan umur, pemudah urusan. Semoga sukses selalu dalam bidang hampa. Minat tu semoga tercapai oleh Allah SWT dan dimakbulkan. Okay. So sampai kita berjumpa lagi di next content. Okay guys, bye. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik tau. Bye. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Sampai di sini saja ya. Semoga kita berjumpa kembali di lain masa. Dan harap korang bertemu dengan Iskandar. Jangan lupa like, comment, share, dan sesiapa belum subscribe YouTube channel, boleh segera